Pak Cik Man, dulu 2 tahun lepas saya pernah naik van ni. Pak Cik Man pun terkejut. Siapa ni? Awak daripada mana? Ada budak lelaki. Dia kata, saya pernah naik van ni 2 tahun lepas. Dia kata, awak daripada mana? Awak budak sekolah ke saya ambil ke? Dia kata, awak yang penumpang saya? Tak. Saya naik van ni sekejap je. Daripada rumah saya ke kubur je. So bila dia selak tu, dia nampak batu nisan. Batu nisan yang crack lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dalam channel Serah Tugu. Okey, seperti biasa kita sambung lagi episod malam ni. Podcast seram kita malam ni iaitu saya Cikgu Remy, yang sebelah saya Adam. Okey, kita sembang sahaja seram, iaitu malam ni kita bawa cerita seram, iaitu van jenazah. Dan Adam kisah Rumah RM50. RM50. Okey, rumah sewa. Rumah sewa RM50. Okey dah. Okey, saya cerita dulu ke Adam dulu. Cikgu cerita dulu. Okey, saya cerita dululah. Ini van jenazah ni berlaku dekat Temeloh lah. Cerita ni berlaku dekat Temeloh. Okey, cerita ni kiriman pendengar kita dah sebenarnya, bukan daripada saya sendiri. Dia kata van jenazah, cerita van jenazah ni asal dia seorang Pak Man lah, nama Pak Man. Pak Man ni dia bawa van. Van dia mengangkut budak sekolah lah. Bawa budak sekolah. Van jenazah. Bukan. Mula-mula dia tak bawa lagi van jenazah. Tak bawa lagi. Dia ni tugas dia ni seorang pemandu van lah, van sekolah. Hantar ambil budak sekolah. Biasalah. Hantar ambil budak sekolah kan. Okey. Disebabkan van dia ni terlalu uzur, maknanya dah lama, dia cadang lah nak beli van baru. Jadi dia nak beli van baru ni, maknanya bukan baru sangat lah, dalam second hand gitulah. Used car lah. Maknanya used van. Okey, jadi dia ni cadang, dia pergilah dekat used car. Dia dapatlah sebuah van berwarna putih. Jadi cadang lah nak beli van tu. Van tu nampak okey lah, maknanya condition okey. Tapi syarat dia gini, dia beli tak murah je. Anggaran bawah pada market. Tahu dah, harga kalau market harga dalam 70,000, van tu dijual dalam harga 45,000 je. Van tu. Jadi tokek kedai tu Cina. Sini dia kata gini, tak payah tanya asal van ni, sejarah van ni, dan tak payah tanya tukar guna. Tahu tukar guna? Tukar guna daripada syarikat ke orang persendirian. Tukar nama, tukar guna daripada syarikat ke persendirian. Persendirian. Jadi disebabkan dia ni dia jelas murah kan. Dia murah, dia belilah van tu. Dengan sendirinya Pak Man ni tak tahu yang van yang dia beli ni adalah van jenazah. Bukan jenazah lah, van jenazah. Asal dia van ni dari hospital lama yang dah hospital lama. Hospital ni ditutup. Hospital swasta ditutup. Maknanya van jenazah ni hospital punya lah. Dijual kepada private lah punya tu. Hospital private lah kot. Okey. Lepas tu Pak Man ni okey lah, seperti biasalah. Dia bawa budak, dia cat daripada putih tu, dia cat ke warna kuning orange kan. Orange tu van sekolah dia cat daripada putih tu, dia cat berwarna orange. Bermulalah episod seram tu, cerita ni. Dia ni tak tahu asal usul van dia ni. Dia angkutlah budak-budak ni naik dah van baru ni. Van baru. Van baru ni boleh muat dalam 12 seater. Tempat duduk ni 12 lah. Maknanya banyak lah budak boleh angkut dah ni. Daripada asal dia 10 ke 12. Okey, sorry. Okey, lepas tu asal dia bawa budak. Dia rasa budak tak nak duduk belakang. Maknanya dia semua duduk di bahagian tengah.
Tengah-tengah. Tengah-tengah. Seat belakang tu memang tak ada orang duduk. Sampai Pak Man tanya budak-budak ni, kenapa tak nak duduk di bahagian belakang, hujung belakang tu ada tempat duduk? Pak Man tanya budak sekolah ni lah, budak-budak yang diangkut ni, bawa kan. Dia kata, tak ada tempat duduk pun. Pak Man je nampak yang ada tempat duduk di bahagian belakang tu. Sedangkan bahagian belakang, ruang belakang tak ada tempat duduk pun. Bayar je lah. Jadi Pak Man ni agak terfikirlah, terpingat kenapa boleh jadi macam tu. Okey. Lepas tu sampailah suara kadang-kadang ni bila dia selepas dia hantar budak sekolah ni, dia balik, dia dengar suara memanggil-manggil, suara budak-budak memanggil dalam van dia tu, van tu. Panggil dia. Dia tengok belakang tak ada apa. Maknanya dia dah rasa macam agak misteri lah. Dia satu hari tu dia balik malam, dia bawa van ni, dia dengar seorang panggil dia, seorang budak panggil dia dalam van ni. Pak Cik Man, dia tanya, dia panggil Pak Cik Man. Dia kata, Pak Cik Man, dulu 2 tahun lepas saya pernah naik van ni. Pak Cik Man tu terkejut. Siapa ni? Awak daripada mana? Ada budak lelaki. Dia kata, saya pernah naik van ni 2 tahun lepas. Dia kata, awak daripada mana? Awak budak sekolah ke saya ambil ke? Dia kata, awak yang penumpang saya? Tak, saya naik van ni sekejap je. Daripada rumah saya ke kubur je. Pak Mat terkejut. Kenapa dia cakap macam tu? Dengan tiba-tiba budak tu hilang. Akhirnya Pak Mat ni pun nak tahulah misteri van dia ni, siapa yang pakai dulu. Dia pun pergilah kedai yang dia beli, kedai dia tanyalah betul-betul sejarah van dia tu. Adakah van dia pernah kemalangan ke? Adalah kerani kat kedai tu bagi tahu van ni adalah van jenazah. Van jenazah tu. Dia agaknya terkejut lah van jenazah. Dia kata dia cek semula, memang ada tapak-tapak lama. Dia tak, maknanya tak ada bersih dari segi rohani lah. Maknanya tak ada cuci apa-apa. Maknanya kesan-kesan jenazah, kesan-kesan dia bawa kan, benda-benda jenazah kan, dia tak ada lah. Dia kalau sepatutnya kalau kita bawa benda-benda macam tu, kita kena bersih. Sebab bersih rohani, tahu rohani, bersih rohani, bukan nama rohani. Jadi kat situ maknanya selepas tu Pak Man ni jual lah van tu ke orang lain. Ke orang lain. Setiap pagi walaupun van tu dah tak ada, Pak Man akan nampak van tu ada di depan rumah dia, akan nyala. Dan bentuk van tu bukan van jenazah, dah bentuk tu adalah van, bukan bentuk van sekolah, bentuk van jenazah. Dan owner baru yang beli tu, dia serahkan van tu kepada masjid untuk jadikan van jenazah semula. Jadi tukar tangan kepada van sekolah, dan van sekolah tukar tangan ke masjid tu sebagai van jenazah semula. Dia bermula dengan van jenazah dan berakhir dengan van jenazah. Itu adalah pengalaman van jenazah lah yang diceritakan oleh saudara kita yang hantar DM kita tu. Tapi untuk tambahan saya, ada satu kisah tu, tambahan kisah tu. Van jenazah ni saya pernah ikut sekali. Ikut sekali daripada Pekan ke Kuantan. Masa tu dalam perjalanan, saya ingat lagi, masa tu mula-mula saya bekerja di Pekan tahun 2019. 2019 saya balik malam dalam pukul 11 malam. Jalan Pekan Kuantan ni dulu taklah sibuk sekarang macam sekarang ni. Saya nampak van, sebuah van, tapi van bukan van jenazah, saya rasa ambulans lama. Ya, ambulans lama. Cerita ni saya pernah cerita masa, bukan podcast, masa malam, ada satu malam lah, malam tu malam misteri, malam ambang. Masa tempat kerja kita orang ada malam ambang, ambang tahun baru.
saya kena cerita seram. Jadi saya bawakan cerita tu, ada ambulans lama. Ambulans ni dia potong saya. Dia potong saya. Cukup dalam 2-3 minit dia potong lagi. Sampai 2-3 kali. Jadi orang pernah tengok ambulans tu tak ada driver. Setiap pukul 11, 12 malam, orang yang selisih dengan ambulans tu tak ada driver. Kosong je. Tapi nyala. Lampu dalam ambulans tu nyala. Ambulans lama. Bila saya cek baliklah sejarah dia kenapa jadi macam tu. Rupa-rupanya ambulans tu dah tak guna dah. Ambulans tu dah berlaku kemalangan jalan tu. Jadi saya pun tak nak banyak sangat ceritalah pasal ambulans tu sebab takut waris dia dengar ke jadi sampai. Tapi cerita tu ada dalam misteri, dalam cerita-cerita dan cerita-cerita misteri dah. Pernah ada lah. Tapi saya pernah alami lah. Nampak ambulans potong tu tak ada. Tak ada driver. Tak ada, maknanya tak ada driver. Kosong je. Terang nampak. Itu adalah kisah ambulans, kereta jenazah dan ambulans. Biasalah. Waktu benda-benda macam tu. Waktu malam mengusik kita. Sebenarnya jalan Pekan ke Kuantan ni, kalau nak cerita, banyak cerita-cerita yang seram. Seram lah sebenarnya yang saya alami. Sebab saya setiap hari lalu jalan Pekan Kuantan ni. Dia banyak cerita-cerita yang kalau saya kumpul boleh jadi novel berapa jilid lah. Okey lah. Itu je lah cerita yang saya boleh sembang. Kita sembang untuk malam ni. Itu van jenazah. Okey, Adam ada cerita apa? Rumah? Saya ada cerita malam ni, cerita rumah sewa. Rumah sewa di mana? Di Shah Alam, section 2. Oh, section 2, Shah Alam. Section 2 ni dekat UiTM tak? Ya betul. UiTM Shah Alam. Area situ. Tu belum cerita lagi. UiTM Shah Alam pula. UiTM Shah Alam ni dia tinggi naik ke atas. Cari cerita UiTM Shah Alam pula. Okay. Lepas tu, apa cerita dia? Okay, so cerita misteri rumah ni pada tahun 2000. Pada tahun 2000 ada pemilik asal rumah ni dia ayah dia ni bomoh. Ayah dia bomoh. Ayah dia bomoh kat situ. Jadi tu ada satu malam tu ayah dia tak silap kena bunuh. Lepas tu bomoh tu kena bunuh. Bomoh tu kena bunuh dan semua dalam rumah tu. Ayah dia kena. So siapa yang bunuh ayah dia ni? Tak tahu yang tu. Okey. So bila ayah dia dibunuh tu, keluarga dia ni cari mayat dia tak jumpa. Cari mayat ayah dia tu. Ayah dia tu. Okey. So itu kisah rumah tu lah. Okey, so yang ni adalah kisah orang yang sewa rumah tu. Maknanya owner dia dah dikena bunuh. Lepas tu jadi rumah tu jadi dia untuk disewa lah. Okey, lagi. Disewa, okey. So yang ni cerita ada sekumpulan tabligh ni. Tabligh? Dia sewa rumah tu. Tabligh dah tu. Dia sewa rumah tu. Dia tak tahu yang cerita pasal rumah RM50 tu. So dia pada satu malam tu dia buat tabligh. Okey. Kenapa dinamakan rumah RM50? Sebab deposit dia tu RM50. Deposit dia. Tapi bulan pertama free. Bulan yang kedua baru kena bayar lah. RM50 sebulan? Okey. So balik semula pada tabligh tadi. Dia dia duduk kat ruang tamu sama dia. Lepas tu tiba-tiba ada satu kepala jatuh dekat tengah-tengah tu. Dia orang tu. Okey. Yang tu cerita yang tabligh lah. Okey, yang ni cerita ni. Tabligh tu lari. Tabligh pun takut. Tabligh tu dia tak sewa lah rumah tu lepas tu. Tabligh. Dia lari gitu je. Tabligh tu. Okey. So kita masuk cerita yang betul-betul seram ni. Student UiTM. Okey. Student ni dia tak ada hostel kat situ. So dia
saya cari-cari jumpalah satu rumah sewa ni dekat Shah Alam tu. Okey. Okey. Sebab dia duduk kat situ, sebab bayaran bulanan dia murah lah, RM50 kan. Okey. Okey. So dia masuk ni tak silap 8 orang, kawan-kawannya sekali. So pada hari yang dia masuk tu, pada waktu petang tu dah start kena kacau lah. Oh, dia bawa pindah kat situ dah kena kacau lah. Nama dia Q. Cina? Tak pasti, Cina ke Islam. Okey. Okey. So dia diganggu pada petang tu. Dia nak ke tandas. Tapi dia ada dengar orang duduk dalam tandas tu lah. Dia dengar bunyi air, pintu terkunci. Maknanya dia ni duduk satu kumpulan lah. Satu dengan kawan-kawannya. Kawannya berapa orang? 8. Oh, ramai. Ramai. Betul. Okey, lepas tu dia ni sakit perut, dia tak tahan. Lepas tu dia pun panggil yang dalam bilik air tu. Dia cepat gini. Lepas tu dia ingat kawan dia yang duduk dalam bilik air tu. Lepas tu semua kawan-kawannya datang kat dia. Turun daripada tingkat atas. Rumah tu 2 tingkat. Okey, datang kat dia. Lepas tu semua bilangan cukup member-member dia. So siapa yang ada kat dalam bilik air tu. So lepas tu kawan dia ni nama dia tak silap Lan. Lan ni dia tendang pintu tu. Lepas tu terbuka. Dia nampak tak ada orang. Oh ya. Okey, lagi tak ada orang. Pintu memang terkunci. Yang selak tu. Lepas tu dia dengar bunyi flash jamban lah, macam ada orang. Tapi bila kawannya tendang tu tak ada orang. So pada malam tu dia bukan yang pertama Azmi. Okay, Azmi ni dia tidur. Okay, dia tidur dalam bilik tu dengan Lan. So dia tidur tu, dia tiba-tiba kaki dia kena tarik, kepala dia terhentak di lantai. Okay, dia ingat kawan dia bergurau dengan dia. So bila dia bangun tu, dalam keadaan mamai, dia tengok kawan dia Lan tu masih tidur. Dia dengar suara kawan-kawannya gelak-gelak dekat ruang tamu. So bila dia pergi, tak ada pun. Bila dia balik semula pada bilik tu, dia nampak ada satu benjol macam tu dalam selimut dia. Benjol? Maksudnya macam ada satu benda yang tiba-tiba. Yang macam kalau ada barang dia akan jadi macam, kata apa? Macam ada dalam selimut tu macam ada benda lah. Macam timbul macam tu. Timbul macam bantal ke macam tu. So bila dia selak tu, dia nampak batu nisan. Batu nisan yang crack lah. Retak lah. So dia terkejut tu, dia pun tak silap dia turun bawah. Okey, dia turun bawah tu, dia tengok dah member dia ni semua dah ada kat luar rumah. So bila dia pergi, kawan-kawan dia pun kena kacau, tapi bukan benda yang sama. Dia pun ambil keputusan untuk nak pergi lepak kat luar kat mamak. Tapi disebabkan dia baju dia tak apa nak kena lah, dia pakai. So dia fikir dengan kawan dia nak masuk balik ke tak. Lepas tu dia orang masuk, ambil baju, ambil barang semua. Dia pun lepak lah mamak sampai subuh tu. So bila dekat mamak tu, seorang buka cerita lah. Okey, macam Azmi dia kena kacau yang batu nisan tu, dia tarik. So yang kedua Lan. Lan ni pada waktu yang dia dah duduk kat luar, dia nak masuk balik nak ambil barang dia, dia ternampak seorang budak yang melambai-lambai kat dia. Dalam rumah tu? Dekat tangga. Sebab bilik dia kat atas. Melambai-lambai kat dia. Yang kedua yang buka cerita ialah Wak. Okey, Wak ni dia tak tidur lagi. Dia tengah download lagu. Tiba-tiba Wak ni dia ternampak dekat satu pokok. Pokok dekat okey, sebelum tu rumah ni dia ada satu pokok besar kat dalam pekarangan tu lah rumah dia. Dalam pagar dia. Ada satu pokok besar. So bila dia terpandang tu dekat pokok tu, dia ternampak ada satu orang pakai baju warna putih, kekuningan, koyak-koyak, rambut panjang. So benda tu dia pusing, dia tengok Wak sambil senyum. So Wak ni dia nak lari. Dia nak lari, dia nak keluar daripada bilik tu. Dia ternampak hantu duduk kat luar bilik. So dia kan tengah takut, dia terjun macam tu je daripada tingkat. So bila dia terjun tu, kaki dia tergeher lah. Itu Wak.
Yang ketiga Sam. Hmm. Sam ni dia bangun tidur tu, dia buka mata, benda tu betul-betul benda tangan. Benda tu duduk kat siling. Tengok dia. Yang tu Sam. Cerita Sam. So diorang ni dekat mamak tu, diorang ni kira-kira tak cukup. Lagi diorang mana? Diorang tu Naim dan Saleh. Mana diorang tu. Lepas tu? Okay, lepas tu kawan dia ni Bob ni call Naim. Naim tu. Okay. Call. Lepas tu tak angkat. Lepas tu diorang ni dah subuh kan. Diorang balik semula pada rumah tu. Oh, dia duduk lepak sampai subuh lah. Diorang balik tu. Phone box ni berdering lah. Diorang call. Lepas tu Lan jawab. Lan jawab. Lepas tu Naim kata, yang call dia tu pihak hospital. Kenapa? Sebab Naim ni dia dengan Saleh ni dia kena kacau dulu. So dia kena kacau dulu. So dia lari keluar daripada rumah tu, luar pagar tu. Ada satu kereta tu tengah laju. Langgar dia? Langgar dia tu masing-masing terpelanting dekat lain. Saleh dekat belakang rumah. Jauh ni? Dekat apa ni, busuk orang kata. Naim dekat jalan raya. Jalan perjalan Dia pergi jalan raya. So Naim ni dia kena tindih dengan kereta, kena lenyek. Kaki dia hancur. So dekat hospital tu pihak hospital call, kata Naim dia ni ada kat hospital. Lepas tu diorang decide separuh cari Saleh, separuh pergi melawan Naim lah. So diorang pergi dekat Naim tu kat hospital. Lepas tu Naim kata minta maaf gini-gini. So diorang tak tahu cerita macam mana. So Saleh tu pula yang separuh lagi, dia jirannya yang separuh tu cari Saleh tu. Cari-cari tak jumpa. Lepas tu jiran rumah tu dekat situ, dia panggil ustaz dia cakap Saleh ada je dekat tu. Dalam rumah tu? Dekat busuk tu. Okey lagi. Waktu dia orang pusing cari tu tak jumpa. Memanglah tepat tu. Tempat orang busuk ni tepat orang kata hantu ke apa, jin dia duduk situ. Lepas tu dia orang jumpa Saleh tu. Lepas tu dia buat angkat Saleh kan. Bawa pergi hospital lah? Dia tak? Saleh sedar macam tu je. Okay. So diorang pun pindah rumah tu. Diorang duduk sehari pun dah kena kacau. Diorang tak duduk lama rumah tu. Sampai sebulan. Lepas tu diorang pun pindah ke rumah lain. Seminggu kemudian Saleh tu pun ceritalah kejadian yang sebenar yang tadi lah. Yang diorang lari keluar tu, yang terpelanting tu. Dia disebabkan apa ni, Saleh ni dia pergi cangkul busuk tu pada sehari tu. So mungkin benda tu ganggu dia lah. Dia ganggu dia. Belakang rumah tu lah. Belakang rumah tu. So Naim tu pun telah meninggal dunia. Meninggal dunia. Okey. Rumah tu juga pernah shoot filem. Rumah sewa RM50. Rumah tu sendiri ke rumah lain? Rumah tu. Ada orang pernah buat penggambaran kat situ. Ada filem. Diorang pun kena kacau kan. Macam benda tu tak bagilah duduk kat situ. So itu je lah. Untuk rumah sewa RM50 dekat Shah Alam. Saya ada dulu masa belajar dulu, ada sewa rumah jugalah. Kita orang berlima. Tapi kita orang tak masuk serentak lah dalam rumah sewa tu. Rumah sewa tu kita orang dah bagi dah 5 kunci. 5 kunci. Maknanya duplicate semua kunci ada 5-5. Okey. Masa kita berpindah tu kan, rumah tu kita dah decide kan, saya duduk dengan siapa, member dia ada 3 bilik. Orang ni satu bilik 2 orang, 2 orang 2, 1. 3 bilik seorang, satu bilik 2 orang. Jadi yang bilik yang ujung tu seorang je. Duduk seorang je. Lepas tu masa hari cuti SEM, lah, final dah habis dah. Saya tak balik pergi rumah lah, kampung. Lepas tu saya pun datang untuk hantar barang rumah sewa tu seorang. Kita hantar barang semua, dah masuk bilik. Bila kita on switch, tak ada api, elektrik tak ada. Jadi duk fikir macam mana malam ni kita nak malam rumah tu. Saya seorang lah duk fikir macam mana malam tu nak bermalam kat rumah tu sedangkan elektrik tak ada. Tak apalah, buat
Buat biasa dah lah. Biasa. Sebab kita check plug ni dia nyala. Plug ni ada api. Soket tu ada lama elektrik. Hanya switch je, lampu je tak ada. Tak tahulah. Mungkin kita cadangkan macam selepas semua 5 masuk ni baru adalah ATM ni lain kot. Lepas tu malam tu dalam pukul 10 11 malam selepas makan seorang je masuk rumah tu, duduk dalam bilik. Dah lampu tak ada. Duduk baring main handphone. Tiba-tiba dengar pintu depan buka. Terbuka. Hati ni bergebor. Bergebor gila. Siapa lah? Sebab memang tahu semua orang balik. Semua geng 5 orang tu balik kampung. Demo tak. Buka pintu bilik nombor 2. Tu saya duduk bilik nombor 1, ada master bedroom lah. Master bedroom ni ada tandas dalam tu. Duduk tak bunyi. Orang cuba buka tombol pintu. Disebabkan bilik mana? Bilik dia daripada luar nak buka pintu bilik saya lah. Oh, yang terbuka tu pintu bilik ni? Pintu bilik nombor 2 dibuka tu. Dengar dia buka pintu bilik 2 dulu. Lepas tu dia buka pintu bilik yang saya. Lepas tu hati ni nasib baik. Masuk tu ditekan lock. Tekan lah button tu lock. Memang berdiri tak bagi dah. Berdiri duduk tepi ni. Dalam fokus dia, ni orang jahat ke apa? Fikir orang jahat lah. Tak. Boom, tutup pintu. Senyap. Senyap. Lepas tu tak ada apa-apa dah. Nak keluar memang takut. Takut tu lama tu. Masuk bilik air. Saya masuk bilik air. Flash kan. Buang air ke flash kan. Dah pun buat air tidur. Tak boleh nak tidur, takut dia mari pula. Buat tidur tu sampailah pagi. Sampai pagi. Dalam pukul 7 pagi. Dah mana di solat dah. Dah siap tengok bawah. Dah cerah dah 7 pagi. Buka pintu. Saya buka pintu. Dia pun buka pintu dia. Pintu bilik 2. Sama-sama terkejut. Rupa-rupanya malam tu member mari datang ke atur barang. Kita orang sama-sama duduk satu rumah, 2 orang. Sedangkan kita kawan rapat. Tak WhatsApp pula. Tanya. Dia pun tak WhatsApp. Dia tak bagi tahu. Tak bagi tahu yang dia nak atur barang yang malam tu. Kalau tak, bolehlah kita sembang ke dah kat bawah ke. Allah. Dia tak takut kan? Dia takut lah. Dia rasa dia kata dia tak keluar, tak berani nak keluar sebab bilik yang pertama tu bunyi orang mandi. Saya pula tak berani nak keluar sebab dengar dia orang berjalan. Masing-masing takut. Masing-masing. Sebab selamatnya saya ada master bedroom. Sebab tak apa, tak keluar pun. Fikir dah bilik air dah. Dia tak berani. Pagi tu sama-sama buka pintu bilik. Dia buka pintu bilik dia. Sama-sama terkejut. Rupanya kau malam tadi. Kau ke dia? Malam tadi aku takut gila kata. Itu. Kita ingatlah itu pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Itu dah dia masuk, kita dengar pintu buka, pintu utama tu buka. Masuk bunyi orang berjalan. Kita duduk baring, masa tu katil tak ada. Ketak jalan. Dah. Cuba bayangkan. Api tak ada. Tapi bilik air tu ada api. Bilik air tu tak ada api ke? Ada ke? Tak ada. Pelak je. Pelak air. Pelak je ada. Pelak soket tu ada. Rumah tu mana satu rumah ke? Tak ada satu rumah. Sebab kita dah malam. Bila buka, kita tak tahu jumpa switch mana nak button tu. Yang main switch tu tak tahu dah kan. Mungkin dia ada shock kat mana. Lepas tu duduklah gelap tu. Tapi disebabkan dia dah kita boleh charge handphone, boleh pakai lagi cerah macam tu kan. Saya rasa malam tu saya nampak kat bawah pintu tu nampak cahaya lampu handphone dia rasa. Tu takut gila, bangun duduk tepi tak nak bagi dia nampak bayang kita bawah. Dia buka pintu lock. Buka pintu nak tengok bilik kita ada siapa. Dia pun masuk bilik dia pun tutup pintu. Senyap. Waktu tu dia tak tahu yang tak balik rumah.
Tak tahu, semua tak tahu. Rupa-rupanya dia tak balik, saya pun tak balik. Masing-masing daripada hostel nak pindah rumah tu, tak berbincang. Dia bawa kereta dia, saya bawa kereta saya. Kita orang pakai kereta, belajar pakai kereta. Tapi tak jumpa kereta tu, macam parking kan? Tak jumpa. Macam saya tak jumpa, dia tu tak tahu tak jumpa kenapa. Kadang-kadang ni kita letak je kereta, kita balik ngebas. Kalau biasanya macam tu lah. Kalau biasa cuti semester kan, kereta kita tak balik kita balik bas ke. Kan benda kan jauh, benda seorang nak jimat. Kadang-kadang ada kereta Remy. Dia tinggal kereta. Kita fikir macam tu je, tak adalah terfikir. Tapi tanya dia kata tak letak kat mana kereta. Memang tak letak bawah tu. Sebab kita balik pukul 11. Parking kat bawah tu, kita rumah flat rumah macam apartment kat bawah tu dah penuh dah. Bukan rumah teres tu. Yang rumah teres tu memang kita nampak lah. Ni rumah apartment tu. Rumah apartment dia naik. Jadi kita jauh, kita park jauh. Dia tak nampak lah kereta kita park kat jauh tu. Jadi masuk duduk baring tak sampai 15 minit. Baring tu WhatsApp mesej masa tu kan. Bunyi buka bayar. Kalau ada takut tak? Takut lah. Kalau macam kita tahu buka dah malam tu, pergi lepak kedai kat bawah, cakap bosan malam tu, bosan gila, tak tahu nak ambil. Bosannya duduk tengok dengan bunyi gitu, takut nak keluar. Memang takut lah. Ingat bajet malam tu dah pukul 12, pukul 1 ingat nak lepak kat bawah. So kat bawah tu ada kedai macam kedai warung macam tu lah, nak lepak kat bawah. Disebabkan jadi macam tu tak berani nak keluar. Kalau tahu sedap lepak sampai pagi. Member pula tu. Itulah pengalaman rumah sewa saya. Rumah sewa. Member pun ingat bunyi orang mandi dalam tu, duduk diam je, tak berani. Okey, itulah episod kita pada malam ni. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share kita punya channel, video kita, channel kita. Okey, jumpa lagi ke next video. Next episode nanti kita ceritalah apa yang ada nanti akan datang. Nanti kalau ada ruang, saya akan pergi ke Ambekot. Ambekot, nanti tak tahu episod yang keberapa kita akan tayangkan balik. Jangan lupa follow kita dekat TikTok. Kita live kat sana. Serah Teguh. Serah Teguh. Kalau kita sempat nak boleh buat live, kita buat live. Kalau sempat saya rakam je lah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.